Van ni, ada orang kata kuning, ada orang kata oren. Sebenarnya colour apa? Kuning oreng lah kot. Kak Pia masa start bisnes ni, berapa banyak Kak punya modal masa tu? Untuk yang van ni sajalah, dalam 20,000. Nak siapkan semua kuning dia, permit dia. Sebab kita beli baru betul kan. Jadi, dengan 2 van sekarang ni, berapa banyak Akak dapat? 8K boleh dapat lah. Akak ada dapat apa-apa bayaran tak sepanjang cuti sekolah ni? Kalau cuti sekolah tak adalah. Lepas tu, kos operasi? Operasi dia macam maintenance, minyak, kita orang bayar van apa semua kan. Dalam 4,000 jugalah. Jadi akak punya untung dalam 4,000? 4,000 lebih lah. Kalau ini tak meragam, adalah. Adalah balance je kan. Dapatlah belanja. Tapi lagi satu, dia orang tak bayar macam semua orang bayar. Maksudnya bulan ni ada separuh bayar, lepas tu bulan depan separuh bayar. Macam-macam tu lah. Apa akak buat macam tu? Akak just tak ambil dia orang ke macam mana? Ambil. Sebab kita tak boleh tak ambil, kesian kan. Tapi kadang tu 3 bulan, 2 bulan. Macam tu lah. Dia orang baru bayar sekali. Nak kita rolling tu susah juga. Hari tu akak ada cerita juga, ada budak-budak mungkin daripada keluarga susah kan. Jadi akak ada tolong dia orang buat zakat semua ya. Masih lagi. Zakat pun tak luluskan 100%. 50% je dia luluskan. Kalau kata tambang 100, dapatlah 50. 50 lagi tu kita nak dapat dari parents tu. Ya Allah, tunggulah 3-4 bulan. Baru ni baca dekat dalam berita lah, katanya yuran bas sekolah nak naik lagi. Akak sendiri akan naikkan tak yuran untuk budak ni? Memang dia orang akan umumkan. Okey, tahun ni boleh kenaikan untuk yang ada permit 10 hingga RM20 saja. Jadi kita tak pilihlah untuk RM20. Kita ambil step RM10. Yang akan ambil sekarang naik sekolah menengah. Sebab dia orang ada koko, ada kelas KAA kan. Jadi kita ulang-alik ambil dia, akak terpaksa naikkan. Sekarang ni akak ambil 110. Adik-beradik yang ramai tu, kalau dia ada 4 orang, akak ambil 400 je. 400 untuk 4 orang lah. 4 orang. Tak naikkan lagi yang RM10 tu, tak sampai hati. Dah, masuk kan? Lelok. Jangan tumpah air tu. Tak mau. Okey. Kalau saya seorang parent yang tengah cari van untuk anak, apa yang akak akan tunjuk dia orang, make sure van ada benda-benda ni? Pilihlah van sekolah yang memang ada insurans anak-anak dan kita pun ada inspection setiap 6 bulan sekali. Bukan suka-suka Puspakom tu nak bagi lulus. Dia banyak akan cek berek apa semua kan. Kalau betul-betul perfect, baru kita orang dapat perakuan Puspakom tu. Jadi sekarang makin ramai yang nampak macam guna MPV atau buat part time tanpa lesen. Boleh ke dia orang buat macam tu sebenarnya? Sebenarnya dia orang dah menggugatkan pemandu van sekolah lah. Harga dia orang lebih murah pada katakan kita orang 90, dia orang ambil 85. Jadi ibu bapa akan fokus pada 85. Sedangkan dia tak fikir kalau naik van ni ada insurans anak-anak tau. Kalau kemalangan apa-apa, insurans akan tanggung anak-anak dia orang. Kalau dengan MPV tak ada. Tapi mak bapak tutup mata disebabkan RM5. Kan comel. Dah besar dah. Sepanjang 19 tahun akak bawa van dan bas sekolah ni kan, apa antara pengalaman best yang akak memang tak boleh lupakan? Budak-budak lah. Budak-budak yang dah habis SPM kan. Sebab akak ambil dia dari darjah 1 sampai habis SPM. Dia orang tak sombong dengan kita sampai sekarang lah. Dia orang dah belajar tinggi-tinggi macam jumpa-jumpa CPA. Ya, akak pun bertanyalah dia orang dah buat apa semua kan. Seronok lah dengan budak-budak. Ibu bapa pun bagus. Yang menghargai kita bawa anak dia dari kecil sampai besar pun ramai lah kan. Berterima kasih. Akak tak pernah terfikir ke untuk tukar pekerjaan lain? Oh, tak lah. Dulu pun akak dah pernah kerja kilang apa semua kan. Dah pernah rasa dah kerja-kerja lain. Jadi kerja ni lagi seronok kerja sendiri. Cuti pun banyak. Budak sekolah cuti, kita cuti. Kan? Jadi senang kita dengan anak-anak. Memang ikhlas hatilah buat ni. This episode is brought to you by GX Business Banking. Get daily interest on your savings and access capital of up to RM150,000 within minutes when you sign up for a GX Business Bank account. No collateral needed. The best part? Save interest on your loan if you settle early. Tak nak pergi sekolah. Tiba-tiba ada yang ke belakang. Cipia, Malik nangis. Kenapa Malik nangis pula? Rindu ibu. Setahun kau naik van ni tak pernah nangis. Tahun ni pula kau rindu ibu.